Aku macam biasa aja. Memang dah set dalam otak, puasa kena puasa. Time buka, kita pancur ketom. Solat jangan lupa. Sebelum ni hang makan Cik Tom, siapa duk ajak hang? Hang sendiri kan duk makan. Lah ni bulan Ramadan, bulan puasa, hang kena lawan lah nafsu hang tu. Nafsu hang sendiri ya. Tak ada kena mengenal dengan orang lain dengan gangguan-gangguan jin setan ni semua ni. Hang jawablah, tanggunglah. Kalau hang rasa lapak ayak kan, hang beli pis bungkus, lepas tu hang ambil dalam bungkus tu hang tonyoh kat muka, hang tonyoh, lepas tu hang tengok dia. Hang tengok dia, dia tengok hang, sebungkus je kan. Hang relax. Jangan duk makan pula tengah puasa tau. Hang kena jaga kuatkan iman hang. Pasal apa? Hang ingat balik, dulu tak ada siapa duk ajak hang kan. Tak ada siapa ajak. Pakcik nak sihat hang ni. Hang duk siapa duk ajak hang, tak ada siapa pun. Lah ni hang duk fikir balik. Lepas tu aku tak minum pun. Lah ni aku minum. Okey, lah bulan puasa. Hang stop. Stop, jangan duk makan ketom tu. Jangan duk bancuh nak apa. Bila buka puasa kah, ikut suka hang lah. Pakcik nak sihat ni dalam bulan puasa. Puasa, jangan tak puasa kan. Dulu hang duk bantai Cik Tom, ketom, bancuh, cak koroi apa semua. Time bulan puasa pun hang nak tutur ke? Melampau lah kan. Tak boleh lah. Pak Teh pun nasihat lah dekat yang jual-jual kaki, jual-jual ayak ni kan. Jangan duk buka lah waktu siang tu. Tutup terus sebulan kan. Hampir cari raja lain jual cucuk ke apa ke. Hak tu stop dulu kan. Cari benda-benda yang berfaedah. Ni Pak Teh nasihat untuk diri Pak Teh ke. Untuk hampa semua. Okey. Jangan lupa like.